Geng, China semalam baru saja bagi warning paling keras dekat Amerika Syarikat. Dia cakap kalau silap langkah, Taiwan boleh menjadi penyebab perang dunia yang besar seterusnya. Seperti ramai yang sedia maklum, sekarang ni Donald Trump berada dekat China dan berjumpa dengan Xi Jinping. Tetapi di sebalik senyuman Xi Jinping, dia bagi warning dekat Amerika Syarikat. Dia kata kalau isu Taiwan ini disalah urus, ia boleh menyebabkan pertembungan dan juga konflik. Dan ini bukanlah warning biasa sebab bagi China, Taiwan bukanlah isu biasa. Ia bukanlah isu sekadar pulau tetapi merupakan red line terbesar buat China. Tapi Amerika Syarikat masih lagi menjual senjata kat mereka, masih lagi memberi bantuan ketenteraan serta cuba memperluaskan pengaruh mereka dekat rantau ini. Ini bagi China merupakan ancaman besar buat mereka. Sekiranya isu ini tidak diuruskan oleh Amerika Syarikat dengan baik, ia bakal menarik banyak lagi negara ke dalam kemelut ini termasuklah Jepun, Korea Selatan, Australia serta keseluruhan ekonomi dunia.